Ya babu man amara qadimahu bisadaqah. Bab yang menyatakan tentang barang siapa yang menyuruh khadamnya bersedekah. Khadam ni ibarat orang yang di bawah tanggungan dia lah. Orang yang di bawah tanggungan dia, khadim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha. Dia kata sekiranya bersedekah seorang perempuan, iaitu isteri lah, min ta'ami baitiha, daripada makanan yang ada di rumah dia, ghaira mufsidatin, tanpa dia membazir ataupun berlebih-lebihan bersedekah, kana laha ajruha bima anfaqat, dan baginya pahala seperti mana dia bersedekah tadi, wali zaujiha ajrahu bima kasaba, dan bagi suami dia juga boleh pahala daripada apa yang dia usaha. Macam ni lah kita kata laki tu kedekut, contohlah kedekut nak bagi ke orang pun payah, jiran sebelah pun payah, nak pisau gulai semangkuk pun payah, kedekut. Ataupun nak bagi duit ke apa ke, orang sedekah, orang mai minta sedekah ke apa, nak bagi duit, kena laki tak ada baru boleh bini dia nak bagi. Tidak, kalau laki dia ada, laki dia jakah. Dia kata, "Hei, bagi buat apa lah? Kalau depa ni dia buat apa duit tu?" Dia kalau dia orang tu ada duit 2.6 bilion dalam akaun ni, tak main minta lah rumah orang. Kalau dia duit banyak, ni maknanya dia miskin lah tu. Dia main minta duit tu. Maknanya si isteri ni dia bagi sedekah. Orang mai tu sedekah. Dikira mana? Dikira ghalibnya dalam keadaan kita ini, keadaan rumah dia tu berapa ringgit yang agak-agak biasa. Biasa, kira biasalah kita kata, kita ni ibarat RM5 tu, RM10 tu agak-agak taklah berapa membazir sangat. Kan? Kita kata kalau orang mai tu kita bagi orang, bagi bini dia bagi RM5 ataupun RM10, tak terkesan sangatlah. Maka bini boleh bagi kepada orang tu. Pahala boleh bini boleh, laki pun boleh. Jangan dia bagi berlebihan. Sebab tu bukan duit dia, duit suami dia. Maka dia kata, orang mai minta sedekah, duit di rumah ada 100. Kalau dia berbagi perhabis duit tu, maka hak tu dia kata tak boleh lah, terlalu mufsidah. Dia kata terlalu boreh, terlalu banyak, berlebihan. Dia kata bagi sekadar saja. Macam kita kata, laki ni pergi kerja, dia pun buat gulai bagi banyak sikit. Lepas tu dia ambil lah 2 mangkuk ke, dia bagi sebelah ni semangkuk, sebelah ni semangkuk. Kadang-kadang laki dia tu tak bagi. Dia kira hukum dia apa? Dibolehkan. Pahala boleh kedua-dua. Si isteri pun boleh, suami pun boleh. Itu dalam bab bersedekah. Tadi dalam bab jual beli tak boleh. Dalam bab jual beli, kalau kita kata si isteri jual harta suami, tak boleh. Tak sah jual beli tu. Contohnya kita kata si suami tu pergi kerja, ada orang mai jual besi buruk. Besi buruk di rumah mai doa nak jual besi buruk ni. Si bini ni tengok serabut sangat dengan exhaust motor hak buruk tu, dengan spoiler hak pecah tu, duk simpan lagi. Laki ni dia sayang barang. Bini kata aku semok sangat barang laki aku ni banyak sangat dalam rumah. Dia pun pergi jual. Jual tu dia tak sah. Dia kena minta izin suami dia dulu. Kalau dia kata si suami tu jenis takut ke bini dia, dia kata dia tak kata apa, mesti dia tak kata apa, tak sah juga. Dia kena minta izin dulu dengan suami dia. Dia kata kena aku minta izin nak jual barang ni. Kalau ada orang nak jual, jamiah han jual pilah apa pun, dia sengak betul tak lah tu. Dia nak pakai lagi barang tu.
Begitu juga dengan harta apa? Harta si isteri, suami tak boleh nak jual sewenang-wenangnya. Dia kena minta izin dulu. Minta izin, iaitu izin atas kita kata milik itu. Milik mutlak. Milik mutlak siapa? Isteri. Maka suami tak boleh. Tak boleh nak jual. Dia pergi malam-malam, dia sesok duit, pergi cari rantai pun seutas dua utas, dia pergi jual. Tak sah. Sebab apa? Sebab bukan milik dia. Begitu juga dengan bab sedekah ni. Bab sedekah ni dia boleh bagi walaupun tanpa izin suami dia. Tanpa izin suami dia. Contoh kita kata orang tu buka kedai. Contoh. Buka kedai, ada orang main nak minta sedekah apa semua tu, bini dia jaga kedai. Harta tu semua harta suami dia. Bini jaga kedai. Lepas tu ada orang main minta sedekah, bini dia pun ambil daripada duit tu bagi sedekah kepada orang yang main nak minta sedekah tu. Maka di situ dia panggil benda itu pahala boleh kepada bini dia pun boleh, ke isteri dia pun boleh. Jangan dia berlebih-lebih lah. Berlebih-lebih ni sedekah macam kita cerita apa? Cerita Abdul Wahab tu. Yang ni tuan-tuan nama apa? Ni semua ni harta tuan-tuan semua dalam satu rumah. Ni rumah ni boleh buat rumah buat anak yatim. Tu bukan harta dia tu. Tak boleh begitu. Okay, kita tengok satu lagi. Dia kata walil khazin, dan bagi penjaga khazin, mislu zalika la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'an. Khazin ni orang yang menjaga. Khazin ni macam kita ada orang kerja kita lah. Orang kerja kita suruh dia kerja apa? Kerja jaga apa? Ni kebun. Kita suruh dia jaga kebun kita. Kebun tu, lepas tu ada orang mai minta sebiji dua biji, kita kata nak makan buah durian ni, tengok banyak sangat, lapar. Kita tu diamanahkan oleh tuan kita tu suruh jaga kebun, bukan suruh bagi ke orang. Tetapi disebutkan apa? Kerana kalau bagi sebiji, dua biji tu kita kata tak luak lah. Taklah kita kata bagi sampai 10-20 biji tu tak boleh lah, bukan hak dia. Kalau dia bagi sebiji ke, dua biji ke, buah muktan pun dalam satu tangkai tu bagi sedekah, maka di situ dibolehkan. Bagi apa? Bagi orang yang menjaga kebun tersebut, walaupun tanpa izin tuan dia. Cara sengap lah dia bagi bedak tu. Berdasarkan hadis ni lah. Dia kata maknanya yang dia beri itu pahala boleh ke dia pun boleh ke tuan dia pun boleh. Pahala. Jangan bagi secara berlebihan lah. Okey. Tu hadis yang satu lagi kita baca. Nah, yang lain tu kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Babul hasu ala ada'i amwalin nas wa fadlul ghina 'alal faqir. Dia kata bab yang menyatakan pemberian harta kepada manusia itu, fadlu dan kelebihan orang kaya ke atas orang miskin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhaza amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia. Mengambil ni kita kata dia mengambil di sini bermaksud dia meminjam. Pinjam. Bukan rampas tu haram lah. Kalau orang curi ke haram juga. Kalau dia rampas tu contohnya rampas harta adik dia. Harta apa? Tanah. Adik dia tu dah ni kan, doa sikit, dia pun ambil, tukar buh nama dia. Tu dia panggil cara haram. Pada hari akhirat esok, maka terimalah tanah itu akan dikalungkan di leher. Benda-benda contoh tanah, kalau benda-benda lain dia akan macam tu lah.
Kalau di sini dia hadis ni dia maksudkan dengan apa? Dengan orang meminjam. Pinjam duit, yuridu adauha. Dan dia berniat sebelum dia pinjam itu untuk dia selesaikan, untuk dia membayar balik. Bayar balik, dia kata adallahu anhu, dan Allah SWT akan membalasnya ataupun menolongnya. Kadang orang jenis pinjam. Dia mai hari ni dia pinjam dengan kita berapa duit? Pinjam RM100. Pinjam 100 tu dia kata, sesak lah kata hari ni nak pinjam 100 ni. Bila bayar? Kita kata lusa bayar. Lusa tu pagi tu mai dah rumah kita. Nah ni ambil duit ni 100 ni. Dia bayar. Lepas tu dia mai pula dia pinjam dengan kita 500. 500 dia kata awal bulan depan nak bayar. Mai awal bulan tu dia terus bayar kat kita. Bayar 500 tepat. Lepas tu kita percaya tak ke dia? Percaya ah. Percaya sebab dia kawan ni memang janji sungguh. Padahal dia nak buat denok kita lah. Dia nak bagi kita percaya tu. Dia bagi kita percaya 2 bulan depan mai minta pula. Mai pinjam buang 5,000, tak payah, tak tahan ni. Duit ni nak guna ni. Mai pinjam 5,000 dia kata bila hujung bulan nak bayar. Hujung bulan raib gitu lah. Jenis ni pun ada juga orang. Jenis dia buat denok dulu, dia bagi dia pinjam kita 100. Lepas tu dia bayar tepat. Kita kata bagus. Bagus. Tuan kita dah biasa dah kawan ni bayar tepat. Dia nak mai pula, nak mai pinjam banyak lagi rupanya. Tak mau bayar. Bukan di sinilah, tempat lain lah. Ada juga orang jenis tu. Ataupun lebih awal lagi dia tak mau bayar dah. Dia pinjam orang tu dia tak mau. Aku ni dia ni harus dah aku nak bayar ni. Tengok dia ni tahu dia tengok duit banyak orang. Maknanya kalau dia niat dalam hati ni aku berusaha juga untuk bayar, maka Allah SWT akan tolong membayarkan bagi dia. Bukan Allah SWT bayar, tapi Allah SWT menolong dia itu supaya permudahkan urusan dia untuk membayar. Hutang ni kita jangan tangguh. Kalau kita kata kita ada duit banyak, kita hutang banyak, biar habis duit tu bayar hutang tak apa. Kita ni masalah kita. Waktu tak ada duit, kita duk teringat nak bayar. Tu semua orang begitu. Dia ada duit banyak, kita duk teringat nak bayar. Aku ni kalau boleh duit tanah tu, aku nak bayar lah semua. Aku nak bayar semua hutang aku tu. Dan boleh duit tu dia buat lupa lah. Dia sayang nak buat keluar tu. Jenis guni pun ada juga jenis orang tu. Dia kata tak boleh lari. Semua orang tu ada hutang. Sebab kita ni susah. Kadang-kadang tu bukan semua Tuhan bagi senang. Tapi dalam kita usaha tu kadang-kadang kerana duit RM50 lah. Berhutang dengan kawan sampai tak berteguk lama sampai tu sebab apa? Kes RM50 lah. Kalau orang yang berhutang tu, orang yang bagi hutang tu, dia tak ada berasa apa pun. Dia tak ada berasa kecil hati pun. Ada hang bayar lah. Tapi orang yang berhutang dia akan berasa hati. Kalau jenis tak mau tu bayar tu, dia duduk dah. Kita duduk di market tu. Dia nak beli tu market mana? Tanjung Piandang tu. Pak orang jual ikan tu, kita duduk situ. Dia nak pergi beli ikan itu. Elah tu, pergi pahit untak beli ikan. Sebab apa? Dia tengok kita duduk tengah tu. Dia jumpa kawan ni minta hutang dengan aku mampu. Jadi pusing tu pula. Tu kita kata benda yang tu Allah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ghalabatid daini. Dia kata kat atas aku hutang ni. Hutang yang terlalu banyak ni. Bagi Tuhan minta jauh daripada hutang. Hutang dia akan bawa apa? Bawa kepada yang pertama menipu. Yang kedua dia akan bawa kepada permusuhan, bermasa muka dan sebagainya. Itu bab hutang. Kalau kita banyak berhutang, boleh duit banyak, bayar kan banyak. Dan kita kata kalau kita nak berniaga juga. Berniaga ni kalau berniaga harap ke atas hutang, tu payah nak maju. Tak payah nak ni. Kalau kita berniaga ni kalau ada sikit, boleh berniaga sikit, boleh berniaga banyak, berniaga banyak. Orang yang selamat daripada hutang ni,
Sebab Nabi SAW dia tak mau ni. Orang yang mati ni dia tanya dulu, ada hutang ke tak? Kalau tak ada hutang, tak mau. Tak mau sembahyang. Kita ni dalam kampung kita ni, tok imam tu kena tanya dulu, kawan ni ada hutang ke tak dengan siapa-siapa? Kalau ada hutang, jangan bagi. Ni, bagi selesai dulu. Bagi selesai dulu. Itu adat Nabi SAW, dia macam tu lah, dia adat dia. Ada dia sebut pada satu hari, ada orang tu, dia kata, kawan ni ada hutang. Tak ada siapa nak tolong bayar kepada dia. Nabi tak mau sembahyang. Lepas tu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata, ya Rasulullah, aku menjadi penyami pada dia, aku akan selesaikan semua hutang dia. Rasulullah pun, okey, barulah dia sembahyang. Dia kata, waman akhazaha, dan barang siapa yang mengambil duit tadi ataupun meminjam, yuridu itlafaha, dan dia tujuan dia untuk membinasakan, iaitu apa? Tidak mau, niat daripada awal dia tak mau bayar, atlafahullah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan dia, memayahkan dia, mayahkan urusan dia. Payah, jadi payah. Kalau orang jenis lagu ni, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memayahkan dia, payah urusan dia lah. Nak bayar hutang pun payah, nak ni duit pun nak boleh payah, tak berkat lah apalah semua tu. Kerana apa? Kerana dia niat daripada awal tu, dia nak merosakkan tadi tu. Jadi benda selama setiap benda itu, innamal a'malu binniyat. Setiap benda itu dengan niat. Niat tu macam mana? Niat tu kita buat tu kena buat niat baik. Aku ni pinjam ni, jika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Taala cepat, aku akan selesaikan hutang dia, nak selesaikan. Dan kita niat nak ni. Tu semua tu dibalas oleh Allah Subhanahu Taala. Tu sekian dulu. Hadis berapa kita baca hadis malam ni, banyaklah. Hadis 1 2 3 4 5 hadis. Saya kita baca satu hadis ya. Sebab dia bab sedekah, dia ada lagi bab sedekah juga pada bulan depan insya-Allah dia akan sambung pula hadis yang berkaitan dengan ni juga. Ada soalan ya? Ya. Dia tadi 1/3 tadi sedekah tu dia habaq wasiat lah, wasiat. Dia kata kalau aku mati, harta aku tu sedekahlah semuanya. Dia kata gitu. Hanya dibolehkan sedekah itu 1/3 saja. Kalau tak sedekah pun nak buat macam mana nak? Bukan harta dia, waktu Tuhan hidup tak mau sedekah, Tuhan mati orang nak sedekah. Macam itulah kita kata. Kalau nak suruh sedekah semua tidak diwajibkan, kecuali 1/3 daripada harta saja. Kalau anak hak waris tu nak sedekah ke semua tak ada masalah. Nak sedekah semua tak ada masalah, tapi maknanya sama ada sedekah itu dia sebelum pada seorang tu meninggal. Kalau dah meninggal tu dia wasiatkan. Dah dia bukan dah harta dia dah. Dia kata kena 1/3 saja yang dibolehkan untuk sedekah. Yang lain tu tak boleh. Boleh ya? Faham? Ada soalan ya? Tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.